Okay, wait. But behind Okay. Itu untuk I boleh sync video tu. Betul, tak ada aircon fan dekat bahagian belakang. Memang tak ada aircon fan kat belakang? Betul. So dia ada masa sikit untuk sejuk sampai ke belakang. Oh, the tachometer is digital lah. Dia semi digital. So yang dekat sini tak adalah. Betul. Yang ni alias yang dekat dalam tadi. Yang dalam tu VLT, VLT spec, iaitu actually tambahan dekat cruise control saja kat situ. Oh, yang ni cruise control. Betul. So yang ni semua cruise control boleh retrofit tak? Bagi ke let's say kalau I beli ni, I nak masuk cruise control tak boleh ke? Boleh ke? Boleh tak? Yang itu untuk aftermarket lah. Untuk Almera actually belum I tak pasti. Tak boleh nak cakap boleh dan tak boleh cakap tak boleh juga. Sebab sekarang barang aftermarket kita tak tahu kan. Ada certain kedai memang dia boleh buat. Ada setengah kedai dia tak boleh untuk buat, tak ada untuk buat. So kena tanyalah untuk aftermarket. Sini pun ada emergency brake. Dia boleh you boleh untuk brake myself lah. Boleh betul. Ni low temperature alert ni apa? Low temperature alert nanti dia akan bagi tahu. Low temperature gauge what? Ada low temperature gauge? Oh, low temperature gauge lah. Low temperature alert. So dia akan bagi tahu kalau temperature memang masih lagi sangat rendah. So dia akan bagi tahu lah. That's a better get the high spec lah. Betul. Tapi tak ada discount ke sekarang? Ada. Yang ini untuk Almera dia punya rebate RM6,000 rebate. RM6,000. Betul. Sekarang lah. RM6,000 betul. Untuk Dia sekarang. punya Saga you boleh ambil berapa? Tapi kita sekarang dah akhir bulan. So tunggu promotion plan tu bulan depan lah. Kalau untuk Almera kebiasaannya sekarang raya kan. Biasanya to be honest paling tinggi promotion CNY dengan raya Aidilfitri. So far CNY dengan raya Aidilfitri sama juga RM6,000. So selepas raya I tak boleh nak cakap berapa. Lepas saya dah bulan depan lah. Betul, bulan depan lah kan. Lagi seminggu je lagi. Yelah, seminggu je lagi. Your camera on lah? Yeah, it's on, it's recording. It's recording lah. Okay, then you can talk lah your promotion. So kalau untuk selepas raya mungkin promotion akan naik, mungkin akan turun, tak pasti. Tapi apa yang saya boleh cakap, masa raya memang rebate kita yang tinggi lah. Masa raya lah, raya dengan Chinese New Year. Yes, dua perayaan ni memang selalunya rebate yang tinggi. Yang ni plastik Yang ini betul. So let's say kalau yang high spec, yang ni leather tak? High spec kalau yang ini saya sama juga. Sama juga. Sama juga ini. Untuk yang same lah, like the one I see just now. Yang ni dia I suka yang ni lah. Bentuk apa, flat kat bahagian bawah, flat bottom steering lah. Ini macam mana tutupkan ni? Back, just click back all the way. Sekejap. Ini kalau yang ni macam mana? Back button. Macam tu. Dia tengok you nak pergi yang kat mana. Macam ni. Yang mana choose whichever you nak view tengok. you want. That's all. Betul. There's a tacho lah. Radio. Once you go to whatever you want, then you click OK. Average 9.8 lah. You can see a fuel economy like betul. My car also got that one lah. My X-Trail. This one is this is that. Betul. Itu dalam digital lah. It's your radio. Ni macam pelik kan I tengok dua. Put the tacho lah. Put the tacho. Then click OK. Then you go off kan. Ni boleh tukar. Okay. Kalau tukar atas bawah pun boleh juga. Dua-dua pun boleh. Yang high side pun tak ada electronic seat kan? Betul. Masih lagi sama. So dekat sini kalau dekat dia punya feature kat sini, I think yang ni pun you aware juga macam mana kan. Yang ni untuk kamera. Actually untuk kereta ni dia tak ada 360 lah. 360. Predictive cost lah. Yang tu untuk belakang lah. Betul. Dia tak ada 360 kamera. Tapi kalau yang Almera yang VLT variant tu, kalau itu kan ni kamu boleh nampak lah kamera dia untuk 360. Yang 360 boleh masuk dalam middle spec tak? Atau tak boleh? 360 tak boleh. Itu tak ada, kita tak ada tu. Tapi boleh add on tepi kalau you nak. Tapi masa lagi ada tancung lah. Upgrade lah. I ingat I punya X-Trail pun ada banyak. I boleh tambah punya accessory. Yes, betul. Tancung punya accessory lah. Betul. So kalau untuk yang ini actually ramai orang tak nampak sebenarnya dekat bahagian dia punya tombol. Apa ni ya? Ada sports button. So sports you bagi button? betul. I tekan je. Okay. Nanti dia akan tulis kat situ. Is it show not on the meter? Ada tu. Right. Wait. I kena tekan lama-lama ke apa? Tak, selalu dia akan keluar. You cuba untuk drive dulu. Try dulu. Put D and then C. Put ND. Yang ni tekan bawah. Put ND.
Ni ada pusing tak? Oh, I suka ni. Betul. This one also okay lah. Donate 360 lah. Depends juga kan. Kalau orang okay, okay lah kan. Masuk D. Now you press the button. Tekan ni. Ada. Yes. Termasuk D dulu. So yang ni lagi power lah. Betul, dia bagi extra power. Sebab untuk memotong, especially lagi pun kalau macam kita nak potong lori besar dekat highway kan, so dia akan dia punya mapping lah. tu kah ataupun dia bagi response dia yang lain? Actually yang tu lebih more response lah. So ni kita pusing ikut je kalau masuk highway yang dekat depan ni lah, tu atas tu. Dia watch lori. Masuk belakang lepas tu pusing satu round lah. Boleh depan lah. Okay, kita keluar sini. Okay. The pedal response is quite nice. Betul. You tekan sikit dia gerak. Betul. Better than MG, right? Which MG? MG5. MG5 EV lah. MG5 ya, the MG5 MG5 yang dia punya pedal tu accelerator dia slow sikit. Okay. Dia punya respon. MG5 baru release kan? Yang baru tu. Itu full EV ke bukan? Bukan. Bukan, maksudnya ICE lah. Dia ICE 1.5 je, tapi dia badan berat. Dia memang badan. Memang spacious, besar. Okay. Tapi kereta berat. So that one I tak pernah try. So mungkin I kena try juga yang semua. Yang tu pun I ada video. Okay, I see. Dia punya brake, dia punya light sikit. The brake bit sensitive lah. Not responsive lah the brakes. Not sensitive, it's light. Like you have to step a lot for it to kena tekan lagi banyak untuk dia punya I rasa effect. So ini actually dengan segmen yang sama dengan kereta ni, you dah try banyak kereta lah, macam Toyota, Honda. Toyota dah. Vios. Honda City? Belum. Honda City belum. Okay. The Almera's pickup is nicer than the Vios. Vios no turbo mah. Tapi even sport mode. No, this is normal mode. Standard mode. Betul. Tapi untuk for me lah, secara personal, bukan bias, tapi in term of experience memandu, okay, Almera better for me. Sebab I pernah bawa Toyota juga, Toyota Vios, and then dengan Almera dari segi experience memandu lah. Tapi of course lah, Toyota dia ada macam-macam. Dia ada wireless charging, and then dalam dia pun nampak interior dia pun lagi cantik kan. Yang tu dalam saja, yang tu macam semua estetik. Betul. I suka kereta yang kalau I drive, I rasa selesa. Macam kalau dia punya driving experience tu shock sikit lah. Ada power. Macam Almera ni okay je. Dia punya feel. Betul. Dan untuk penjimatan minyak, Almera memang jimat lah 1.0 kan. 1.0 tu pun memang sangat jimat minyak. Atas kereta lebih kurang dalam 16 liter. Lebih kurang 400 km. 16 liter per Kalau macam kita punya Nissan Kicks, paling jimat lah, itu 21. Itu yang paling jimat lah kan. Itu dia dah pakai bateri. Dia ada bateri dengan engine actually untuk generator je. Untuk recharge bateri. Yalah. Untuk Nissan Kicks. Tapi Nissan Kicks punya bateri engine dia 1.2 kan? Betul, engine 1.2. So incoming kita mungkin akan bawa masuk untuk X-Trail e-Power, tapi 1.4 dengan sama juga macam Serena e-Power. 1.4. Kereta ni rasa besar. Rasa besar banding dengan Vios. Feels like a big car lah. Yeah, feels like a big car. Steering pun sangat ringan. This is electronic power steering, that's why. Yeah, betul. Let's see sport mode. Tekan. Not bad Yeah, the suspension also quite nice. The handling and I think this one is like the dark horse lah. People don't know, that's why. Yes. Ramai tak tahu lah. Dia punya marketing tak cukup kuat lah. That's why tadi mula-mula masa you cakap pun ada power ke? Betul ke? That's why yang ni ada power. 1.0 mana cukup lari. That's why sebab tu I convince you untuk kita test dulu kan. Betul lah. That's the main point. So kalau orang memang tengok daripada luar and orang baca dia punya spec pun tengok 1.0. Actually I rasa kan banding dengan Vios, styling ni lagi cantik. Styling maksudnya? Macam yang you tengok kereta tu. Okay. Kereta ni lagi cantik banding dengan Vios.
I tak tahu kenapa lah macam, tapi untuk I Vios tu macam kotak. Shape. Shape dia macam terlalu banyak straight line. Bahagian belakang pun lebih kurang. Tapi yang ni macam slick tau. Betul. This design very nice. The design is nice. Okay actually. Cuma orang mungkin pandang 1.0 tu ada punya engine kan. 1.0. Even turbo sekalipun. So Initially I pun tak percaya yang kereta ni boleh jalan. So 1.0 turbo saja. Betul. Go a bit further lah. Boleh je terus lagi. Terus lagi lah. Okay. Tak ada masalah. I suka yang ni lah sebab ada dua. Dia ada semi digital. So right now sekarang kalau semi digital dengan full digital kan dia dah lain sikit. Biasanya kalau full digital, let's say kalau ada masalah dekat UV digital, dia akan rosak, dia akan beeping all the way. Contoh macam ada sistem error kan. So semua akan rosak dekat situ. Tapi kelebihan untuk half digital ni, so at least 1 meter belah yang bukan digital tu okey lagi. Still boleh nampak. I rasa I first time tengok yang Last time the Vios also got what? Semi-digital. Vios now is full digital, right? Last time semi digital. Actually semi digital dia lagi tahan lama sebenarnya. Semi macam ni lagi tahan lama? Bukan, yelah maksudnya semi digital dia punya quality pun lagi tahan lah. Lagi boleh tahan lama. So sebab sekarang macam okay tak dinafikan, memang sekarang kereta memang banyak canggih, itu ada, ini ada, all the things kan. Tapi in term of kalau rosak, kalau kena repair, itu memang koyak sikit lah. So kalau yang simple things macam ni, macam Nissan punya, tak pening kepala lah. Yang ni pun ada auto aircon. Betul. Just set your temperature. Once you turn the fan, dia akan off kat sini. Let's see. Wow, so jam. Take a left. Kita masuk sini lah. Tekan berhenti dekat auto. So bila dia pergi sampai 20, nanti dah room temperature dah cukup 20, dia akan slow down. Tapi bising lah awal-awal sebab dia nak achieve 20 darjah Celsius dalam ni. I suka auto aircon sebab I malas. Just press auto ni. Betul. This car even now in normal drive mode kan, dia punya throttle response pun lebih baik banding dengan MG5 dengan Vios. Macam I tekan sikit dia akan gerak. Betul. Dia punya response. Pada respon dia memang responsif. Macam ni I tekan sikit dia gerak. Saya cakap in term of experience memandu, syok lah. Itu sejujur daripada I bukan bias. Tapi yelah, I sendiri pakai Proton Bosona 1.6. Tapi I lagi suka Almera punya cara pemanduan. Dia punya feeling bila kita memandu. Tapi kalau macam Proton Bosona, dia kalau once you dah achieve kelajuan dalam 120, 130, then you akan rasa okay, ini much better. I pernah tengok orang bawa kereta ni sampai 190 pun ada. Betul. Saya dapat 1.9 saya tak dapat. Last saya try kat Highway Max 1.8. 1.8. 1.8 and then lepas tu ada kereta tak sampai 1.9. Kereta ni memang selesa lah nak bawa. Dia punya suspension semua pun macam Feels like a bigger car, right? Tapi yang try langgar robot lebang tu, dia akan rasa macam mana. Tapi yang ni same segment kan dengan Vios City semua kan? Sama. Tapi unless yang S70 tu tak sama. Tapi I rasa yang ni walaupun dia same segment dengan Vios kan, I rasa macam yang ni lagi besar banding dengan Vios. I tak tahu kenapa lah, tapi bila I pandu Vios pasal I masuk sini, yang ni macam rasa lagi besar. Dia punya ruang dekat atas kepala pun satu main peranan juga. Kalau yang dekat kalau Vios tak silap I, kalau I duduk belakang memang macam 3 jari macam ni je ruang. Kepala dengan bumbung. Sebab you tinggi. Macam anak you pun tinggi mah. I tinggi juga. So ni comfort. Ni memang comfort. I suka kereta yang walaupun dia kecil, dia rasa besar dekat dalam. After you nak try the sound system, see whether nice or not. Boleh mana? Boleh.
Oh, better than your stock one. Of course. Better deh? I Dia punya sudah upgrade dia punya kereta punya. Aha. Tapi ni lagi sedap. Tapi ni standard tak setting lagi tak silap Dia boleh setting lagi kalau nak. See, you want to move right? You want to accelerate, come out easy also. Because of turbo. Yeah, the turbo makes a difference. Betul. And then dia turbo memang betul-betul ada rasa lah. Bukan just memang ada rasa. Bukan just untuk melengkapkan sisi yang okay, enough is enough. Bukan, memang ada power. Oh, yang ni pun boleh press and hold. Okay, I suka. Sebab kadang-kadang I malas. Sebab I ada kawan yang memang pakai Ativa. So I sendiri bawa kereta dia. Ativa pun 1.0 turbo. Betul, tapi tak sama. Dia punya 1.0 turbo. Oh, itu I belum rasa lagi. You kena test drive lah kalau you free nak try. Tak sama. And then Ativa pun, sorry to say lah kalau ada pakai Ativa ke apa. Tak, mana tahu kan. Viewer kalau ada yang pakai Ativa. So nanti dia akan kecas. SA ni dia kecam Ativa. Tak apalah, I tak nak cakap lah. Tapi yang ni memang shock nak drive lah. I suka. Walaupun dia 1.0 turbo, banding dengan Vios punya 1.5, rasa yang ni lagi selesa lah. Better response kan? Better response. It's like you just accelerate, it moves. You need to tekan a bit more to feel the car. I rasa ya, orang ramai tu tak tahulah betul beza dengan ni. Sebab mereka semua tengok macam I kata lah 1.0 first turbo. dia fikir 1.0 je. That's why lepas tu dia sudah mental, sudah potong, sudah negatif dah. Betul. But sometimes okay, kalau orang yang in terms dia nak beli kereta tapi at the same time dia nak cari performance dengan sedikit performance dan juga ada comfort, then okay. Tapi ada setengah orang bila dia, pada I rakyat Malaysia, dia punya main thing is cantik. Cantik. Paling penting cantik. Nombor satu cantik. Pada I. Sama-sama. Apa yang I buat survey I punya customer, sebab kalau nak cakap cantik, mungkin Almira bukan nombor satu. Almira ni lah mungkin lah, sebab berdasarkan apa yang customer I cakap lah. And then nombor dua, dia akan tengok interior dalaman, apa yang dia boleh bagi, apa yang macam Toyota boleh bagi, Honda boleh bagi, dan Nissan boleh bagi dekat interior dalaman. So mana itu pun mungkin fancy lah. Yes, itu pun salah satu sebab kenapa Almira ni kalah dengan mereka, dengan brand tu lah. Tapi kalau customer datang, dia cakap yang itu semua tak penting, nak tengok performance, macam mana feeling memandu. Tapi ni lagi jimat minyak kan dengan banding dengan macam Vios semua tu lah, segmen yang sama tu. Lagi jimat minyak. Ni boleh buka macam ni. Yang ini kecilnya. Another plug point dia. kecil sikit. Yang ni boleh charge dekat sini. Behind also can. Betul. Oh, Ada plug point kat situ. There also got AUX also, which I like. This like your car one lah. Yeah, same lah. AUX. Ya, I suka yang Almera baru sebab steering ni. Flat bottom. Betul. I minta I tukar dia punya X-Trail untuk macam ni. X-Trail flat bottom. Tak, I punya lama punya. lama. Bukan flat bottom. Oh, okay, yang lama punya. Saya punya bulat. 2015. Tapi I suka tu design. Ya, 2015. Ni apa? Oh, brightness. Dia setting brightness. So macam terang sangat, dia sakit mata. Ada tengok auto and dark. Yang ni Hey, connections got Bluetooth, got, tapi this one got very important, got Apple tak? Ada, tapi dia kena cucuk. Kena cucuk. Yang ni tak ada wireless. Cable lah, okay lah. Betul. Cable better, more stable also lah. Tapi right now, sekarang dekat aftermarket kan, dia ada jual satu device yang you boleh cucuk dekat sini. Yang wireless hub tu Yang kecil tu, macam petak tu kan. Yang ni boleh guna? Boleh. Almira yang ni ada. boleh. Ada tengok dekat Shopee, lebih kurang dalam 100 lebih lah. I punya kawan punya. For my X-Trail boleh pasang ke? Itu I tak sure. Because Tapi yang confirm Almira. No, you need the Apple. Touchscreen. No, you need the Apple CarPlay first. Then the box make it. The box make it, betul. The box make it wireless. So and then you just Bluetooth je lah. And then apa yang nampak YouTube sini, nanti kena nampak kat sini lah. Itu aftermarket dah ada lah. Mine cannot lah, mine very old already. Tak pasti, itu kena try dulu. Tapi yang confirm memang customize home. To add. Wow. So boleh tarik, letak mana yang you suka, which one yang you nak. Home maksudnya apa? Yang bila tekan Sini. Dia ada home screen. Yes. Canggih ni. Ada home screen. Macam sedikit macam telefon lah. Macam telefon. Sedikit macam telefon punya style.
Oh, so you boleh adjust. Wow, this is And then dia punya pergerakan pun smooth tau. Dia macam I pakai Proton, dia relax sikit. Even yang baru pun bila I pegang, bila I tarik, dia ada lagging sikit. Tapi yang ini so far smooth. Oh, this is ada dua Apple CarPlay dengan Android Auto pun ada. Betul. Dua support. Oh god Yeah, not bad. Cable lah, nice okay lah, cable more stable lah. Tapi ada some punya car mereka ada macam Apple saja atau Android saja. Betul. At least ini ada dua. Betul. Ada dua. On off. Oh. Yang ni temperature lah. Betul. The left one is fan, the right one is temperature. Ya, betul. Dia punya blower. Oh, not bad. I suka. So tadi pun you ada try responsive kan untuk dia punya. They will show you the fuel consumption. Update best fuel economy. Okay. Update 6.6. Not so bad. Now it looks better. Yeah. Now it looks I better. punya 5.1. Not many people can beat mine. 5.1. Sebab tadi mungkin ada try sikit kot. So saya punya X-Trail. Dia tengoklah mana-mana X-Trail boleh sampai 5.1. Ni you bawa berapa? 70 tanpa aircon. Itu tahu. You main tipu. You ada name card kan? Ada. Nanti I ambil. Interview his name also and phone number so that if anyone want to contact. Yalah. Sebab yang ni akan record dua. Yang lens dekat belakang akan tengok depan, lens dekat ni akan tengok kita. Oh, dua. Dia dua. Ada dua. So yang ni I akan edit macam I punya POV lah. Okay. Macam tu. Boleh? Okay, terima kasih bang. Okay, sama-sama. Okay.